cakap lah, tak ada rasa. Movie dekat garden ke dekat? Garden. Jarang-jarang tau kita dapat keluar berempat perempuan macam ni. Empat perempuan. Apa ni? Iron Man. Sini atas. Sini. Baby. Tengok atas apa? Allah. Comel sayang. Nak beli blazer apa? Aduh, dia minta aku blazer Dior. Kau rasa nak pergi mana nak beli blazer Dior? Tengok wayang jangan. Tengok wayang. Let's go. Comel tak hari? Comel gila. Asyik. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa? Papa gimana Papa? Papa gimana tu? Sayang. Papa khabar adik lah. Apa dia? Papa tak tengok adik lah. Papa tak tengok adik. Kenapa Papa? Okey, hari ni kita nak layan cerita apa? Kita wayang. Oh, Blood Brother. Blood Brother. Kenapa? Okay, Papa sini. Woo. Cantik gila. Tempat kita sana. Tempat kita sini. Kita belakang. Pergi ke tempat baring. Penuh kak? Ni je yang ada. Baring. Okay, thank you. Alright. Cinta dah duduk dengan Papa. Ni 2-4 sini. Okay. Ini mah. Style gila si orang kat kasut sekali. Weh. Buatlah tour mah. Tour? Ada apa? Ini macam business class sangat. Ya. Bang, bawa girlfriend abang atas sini bang. Bawa girlfriend. Jangan buat wayang biasa Far. Tapi jangan buat apa-apa sini. Tak boleh ke? Bodoh. Dia ready buka kasut. Dia nak tidur. Wajak. Kita kena mama. Oh. Cinta kau lebih-lebih lah. Faris. Kau cepat betul. Papa, adik pakai kaki macam tu, Pak. Pakai kaki. Ada adik punya kat situ. Mana? Papa dah ready nak tidur. Lebih-lebih bapak kau. Ya, cinta pakai tu. Papa ni apa? Papa ni cepat lah kan? Buka. Takkan ke rumah? Bapak kau tiba-tiba nak tidur. Benci betul lah. Hai. Sekejap. Mana boleh perak. Mesti seorang satu. Mana boleh bayar 2 katil. Mana boleh? Mana Darah abang apa? Kau yang picak-picak. Ui. Dia betul-betul dengan Papa. Dia set selimut weh. Kau poyo lah dia.
tengok ni. Senyum. Smile. Brother. Kita senyum. Macam mana nak? Ma. Dah habis cerita kau baru nak tidur Itu lah. Kau main sebab lagi.